InsyaAllah boleh makan. Biji petik gini ya. Oh boleh benda alami ke? Orang zaman dulu memang dia makan lagu ni ya. Satu nak makan banyak mana tu? 2 butir ke 5 butir ke? Makanlah sekadar kita kata kalau dah ambil sudu kecil agak kita suka dengan sudu kecil tu lah. Sekali buat gitu berharap kadang kita jangan buai dia di isi. Kita makan kan dengan isi gitulah. Dalam mamam baru dia tak rasa pahit. Rasa pahit. Dia makan isi manis. Baru tahu tu. Bagus tu, ilmu baru tu. Ya antioksidan ni. Antioksidan ni gak kita makan seumur gak kalau orang rutin agak awet muda lah. Dia jadi sihat seumur kulit. Lepas ni laku lah biji. Mul kulit. Kadang-kadang benda gini ke aku tak sewa. Hidup makan mama. Sebab dia mudah. Mulut. Dia tanya kat makan gapo nama kulit comel seumur. Makan biji petik ni. Butir petik. Lepas ni jangan buat lah biji petik ni. Kita makan. Kata boleh turun kolesterol darah tinggi tu? Betul juga. Boleh turun kolesterol. Darah tinggi molek belakang. Jalan kata. Jalan.